cikgu. Boleh tak saya nak tolong cikgu hantarkan buku ni? Boleh. Terima kasih, Dayang. Sila tangan. Dah, awak dua pergi rehat. Lain kali, jangan potong kelas lagi. Faham? Faham, cikgu. Oh, Dayang! Kau asal lah gelak korang tadi. Mana ada aku gelakkan korang? Kau tak payah tipu lah. Aku nampak tadi kau ketawa-ketawa tadi. Badrul, Dija! Kenapa dengan korang berdua ni? Asyik nak kacau orang je kerja. Apa masalah korang ni, ha? Penat nonton korang berdua ni. Saya pun kalau boleh tak nak nonton korang berdua ni. Saya hanya nak jalankan tugas saya sebagai seorang guru sahaja. Kali ni, saya dah tak nak nonton korang. Saya nak korang sendiri ubah perangai korang tu. Dua, kena ingat. Kalau saya dah start tak tegur korang, nonton korang, marah korang, itu maksudnya saya dah tak ambil peribahasa korang. Tapi, saya masih lagi tegur kesalahan korang berdua kan? Kenapa? Sebab saya dah tengok anak-anak murid saya ni berjaya semuanya. Dan saya dah tengok korang berdua ni pun berjaya juga. Tapi cikgu, Tak ada tapi. Saya harap korang berdua ni dapat ubah perangai korang. Sebab tahun depan kan korang nak SPM. kami minta maaf cikgu.